Hello guys, hari ni kita akan interview murid-murid dan cikgu-cikgu di SK Pakatan Jaya. Ayo. Pada pendapat awak, rumah apa yang tahun ni akan menjadi Johan? Rasa macam rumah kuning tapi selalu sokong rumah biru lah. Harap biru dapat Johan lah tahun ni. Terima kasih. Pada pendapat awak, rumah apa yang akan jadi Johan tahun ni? Rumah kuning. Nice. Awak rasa tahun ni rumah apa yang akan jadi Johan? Saya rasa tahun ni rumah yang akan jadi Johan ialah rumah biru. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Dek. Salam. Akak nak tanya, adik rasa rumah apa yang akan jadi Johan tahun ni? Rumah biru sebab rumah biru ialah rumah sukan kami yang hebat. Memang rumah biru juga sebab ramai yang pro. Terima kasih. Yo. Pada pendapat kamu, rumah sukan apa yang akan jadi juara tahun ni? Biru kot. Jauh. Terima kasih. Kau rasa tahun ni rumah apa yang akan jadi juara? Rumah warna-warni. Amma rasa tahun ni siapa yang akan jadi Johan juara rumah sukan Merah. Merah? Merah. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Cikgu rasa tahun ni siapa yang akan rumah apa yang akan jadi juara? Kalau ikut cikgu, mungkin rumah biru. Terima kasih cikgu. Halo guys. Kalau rasa rumah apa yang akan menang Johan tahun ni? Kamu rasa siapa yang akan jadi juara tahun ni? Saya rasa merah jadi juara sebab merah kuat. Rasa tahun ni rumah apa yang akan jadi juara? Korang rasa tahun ni rumah sukan apa yang akan jadi Johan? Biru! Rasa tahun ni rumah apa jadi juara? Korang rasa tahun ni rumah sukan apa yang akan jadi Johan? Korang rasa rumah apa yang akan jadi juara pada tahun ini? Siapakah yang akan jadi juara tahun ini? Mak Kuning! Kau semua kuning! Waalaikumsalam. Pada pendapat cikgu, tahun ni rumah sukan apa yang akan jadi Johan? Okey, tengok markah hampir-hampir banyak, hampir-hampir sama. Okey, jadi cikgu rasa rumah kuning lah yang akan jadi Johan tahun ni. Okey, go yellow. Cikgu Din, rasa siapa yang akan jadi juara tahun ni? Mestilah Super Nanas. Yeah. Okey, tahun ni memang Nanas lah. Confirm Nanas menang. Yahoo! Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa harapan guru besar untuk penganjuran sukan tahun ini? Alhamdulillah, cikgu rasa penganjuran yang meriah. Tengoklah Pak Rali buat persembahan daripada anak-anak semua berkaitan dengan persediaan ni. Contohnya hari ni raptai. Semalam pun kita buat raptai. Semua anak-anak segembira kerana sukan merupakan salah satu aktiviti yang menarik di sekolah dan merupakan salah satu kurikulum yang perlu diikuti oleh semua murid, dan saya harapkan semuanya berjalan dengan baik. Tahniah dan syabas kepada TV PHS sekolah, guru-guru dan semua PIBG kerana berjaya menganjurkan sukan pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan memeriahkan sukan kita ini dengan memberi peluang kepada semua murid untuk bersukan. InsyaAllah. Teruskan. Terima kasih. Sama-sama. Dengan mata sebanyak 1291. Ini tinggal lagi 2 buah rumah, iaitu rumah merah dan kuning. Cikgu akan umumkan juara. Dipersilakan rumah kuning.
dan rumah kuning sebanyak 1357. Kuning boleh mengangkat sepanduk dan